Barisan Nasional BN berjaya mengekalkan kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Air Kuning berdasarkan keputusan tidak rasmi. Pada persaingan 3 penjuru dalam pilihan raya kecil berkenaan, calon BN Dr. Muhammad Yusri Bakir menang dengan majoriti 4,751 undi apabila memperoleh 10,354 undi selepas 63 daripada keseluruhan 67 peti undi siap dikira. Calon Perikatan Nasional Abdul Muhaimin Malik meraih 5,603 undi, manakala Bawani KS Parti Sosialis Malaysia mendapat 1,004 undi. PRK Dun Air Kuning diadakan berikutan kematian penyandangnya Hisham Syahrudin pada 22 Februari lepas akibat serangan jantung. Pilihan raya umum ke-15 pada November 2022 menyaksikan Allahyarham Hisham yang juga Ketua UMNO bahagian Tapah memenangi kerusi Dun berkenaan dengan majoriti 2,213 undi dalam saingan 5 penjuru.